Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita di channel Turbo.com. Okey, pada kali ni nampaklah di depan Abang Turbo ni ada Azora Azora jelmaan. Sebab Azora ni tengok tu, depan dia lain, lampu dia pun dah nampak lain. Yang ni ni sama je. Ni Akil namanya. Okey, so yang ini kalau kita tengok kereta ni bukan lagi enjin asal dia. Kalau kita tengok dekat depan pun dia pakai Brembo Evo 5. Dia punya sport rim pun Evo. Maknanya wajah Evo. Betul ke wajah pula? Apa Azora Evo? Rim Evo, dia punya Brembo 4-port pun Evo. Okay. So nak tahu enjin apa ada kat dalam ni? Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Turbo.com. Tekan-tekan button subscribe. Yang belum lagi subscribe, boleh tekan button subscribe. Okey. Okey, buka. Okey, kita buka dulu. Bonet dia. Kita buka dia punya bonet dulu, tengok. Okey, so enjin ni adalah bukan enjin CFE turbo, bukannya Campro, bukannya Evo. Ni adalah enjin Myvet. Okey, enjin Myvet dia datang asal dia adalah enjin 1.6 liter 1600cc, bukannya 1.6cc. 1.6cc piston dia besar ni je ini adalah 1.6 liter bersamaan dengan 1600. Tapi tak cukup dengan tu, owner tukar blok 1.8, blok 1.8 head Myvet. So Myvet ni memang kita tahu dah tak perlu tukar cam. Piston cam Myvet ni pun dah boleh support turbo. Dia punya duration cam lift memang dah tinggi dan memang boleh tarik RPM yang tinggi. Okay. So intake masih kekal yang standard. Fuel regulator pakai Wood yang lifetime warranty. Okay. Lepas tu sebelum ni pakai TDO5 dan kita buat jadi G25. Cara kita buat G25 ni pun nampak karat sikit sebab ada benda ni lah. Okay, so yang ni G25 kita jalan air sebab turbo ni adalah ball bearing punya. Lepas tu tak nak ubah banana, tak nak ubah banyak-banyak sangat, kita buat adapter. Kita pakai masih lagi adapter TDO5. Nampak tu? Tu. Tu nampak tu? Tu adalah flange TDO5. Lepas tu dia pakai V-clamp, kita welding. Jadi flow dia cantik je. Memang ngam hose kita pakai Turbo.com punya lah. Lepas tu downpipe ni tak nak bagi dia panas. Tak nak bagi panas, kita wrapkan dia. Tapi kalau kita wrap, kena tengok hati-hatilah. Sebab kalau wrap ni dia fiber, kalau kena kulit memang sangat gatal. Okay. So minyak hitam yang kita pakai ni adalah minyak hitam. Okey, minyak hitam kita pakai ni, minyak hitam terpadu Penrite. Okey, minyak hitam ni katanya dah lebih 100 tahun dah. Tapi harga dia keras sikit lah. Australian harga dia 330. Minyak hitam. Okey. Lepas tu dia punya intercooler tak nampak. Intercooler dekat dalam ni memang low profile, tak nampak. Okey, lepas tu banana ni banana ADM. Okey, arwah ADM punya, yang lama punya. Lepas tu air filter air filter apa je benda ni? BMC. Jerman tak? Jerman. Harga dia pun 300 lebih. Ni Works. Piston dalam dia. Apa benda ni piston dalam? Piston pakai apa? Kita pakai 82 Force. 82 Force. Connecting rod pun pakai TPS nyap. TPS Force juga. Force. Lepas tu kelas kita pakai twin. Engine fully balance. Engine fully balance engine fully balance. Okay. So yang tengok yang sebelum ni kita ada buat video horsepower tinggi tu, bukannya engine CFE turbo. Ni adalah engine Myvet 1.8 liter turbo 1800cc turbo. Asal dia 81 mm. Kita dah rebore, dah jadikan dia kepada 82. 82 low com, dan dia punya head gasket kita pakai 1.5 untuk low com Okey. So kita tengok dalam, kita tengok enjin. Okey, start jom.
Okey, untuk dalam dia, okey, owner pakai ni AVCR dia pakai AVCR untuk nak adjust boost. Lepas tu management pakai Haltech. Management Haltech old school punya, yang tahun memang old school punya. Ni kotak BMC. BMC air filter. Lepas tu clutch pump nak bagi dia tu ringan dia. Kita pakai Wheelwood yang memang ringan lah yang ni. Okey, jom. Okey, alhamdulillah kita yang ni TDO5 sebelum ni. Tapi sistem exhaust dia pakai yang Banta S-Flow yang ada buka apa? Yang buka tutup tu. Tak cantik, 2 inci setengah tak cantik. Jadi yang dulu pun 250 horsepower TDO5 tak keluar power, sepatutnya 300. Yang ni pun G25, kita buat yang ada Wira itu hari. GSR 1.5 pun dah 400 lebih lah. Ni dia start torque tinggi. Torque dapat tinggi tapi horsepower tak keluar. Power tak boleh nak pergi. Boost 1.7 tadi, 1.5 tadi 367. Boost 1.1 bar 316. Torque tinggi, torque beza sangat. Cuma engine dah okey, cuma sistem exhaust yang tidak ngam. Lepas tu kalau kita pakai kereta ni, kita pakai Max ECU, kalau kita pakai Max ECU dia akan lebih smooth lah. Sebab Haltech ni, Haltech 500 ni ECU yang lama, driver yang lama, dia memang dah tak cekap macam ECU baru. ECU baru ni dia lebih cekap, okey. Jadi dia punya lebih padu lah. Ni pun padu, tapi nak lebih padu ada dua benda. Yang pertama, sistem exhaust kita kena ubah. Yang kedua, kita up spec, upgrade kepada Max ECU ataupun Link. Haltech 500 dah tidak okey lah. Ada teknologi baru, kita pakai teknologi baru. Bukan tak okey, sebelum ni pun orang pakai Haltech juga. Tapi bila dah ada teknologi nak lagi padu, kena pakai Max ECU ataupun Link lah. Okay, so tu saja daripada Abang Tebu pada kali ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu.